Rumah ni owner nak jual bawah pada market value 50,000. Murah daripada market value yang asal dia 300,000. Jom geng, kita tengok rumah ni. Ini dia geng, rumah di Taman Ria Jaya Sungai Petani berkeluasan 2180 square feet. Keluasan depan ni boleh masuk 2 biji rumah lagi. 2 biji kereta lagi dekat depan ni. Okey. Di sini ada corner lot dia. Tanah dia sampai ke belakang sana. Memang luas lagi, kalau hampa nak extend pun boleh kan. Hampa nak reno balik pun boleh. Kondisi rumah ni tak cantik, tak buruk sangat. Tapi boleh lah, just nice. Untuk hampa yang mana yang nak beli rumah ni dengan harga murah, hampa boleh buat balik rumah ni. Okey, ni ruang tamu dia. Okey. Design dia design rumah lama. Sini bilik master, tarak toilet. Alright, ni bilik kedua dan ini bilik ketiga. Standard unit. Dan ini ruang kitchen dia dan toilet dia 1+1 toilet. Dan sini ruang untuk nak letak buat laundry area. Ada pintu belakang. Belakang ni ada tanah lagi, tapi disebabkan dia serabut sikit, jadi malas nak buka. Jadi geng, rumah ni sesuai untuk siapa-siapa yang nak beli rumah di area Sungai Petani bawah value 50,000, nak cashback 50,000, rumah ni sesuai untuk apa? Sebab apa? Orang nak jual, harga jualan dia 250,000 sahaja. Value dia 300,000 geng. So kalau hampa nak dapatkan rumah ni, halo abang saudara sana, kontak sampai sini.